Pembayaran sumbangan tunai rahmah fasa keempat, iaitu fasa terakhir, dijangka tiba lebih awal daripada jangkaan ramai pihak. Ikuti perkembangan terkini dalam video ini. Bagi penerima yang masih belum menerima pembayaran fasa 3, pembayaran akan disalurkan secara berperingkat. Orang ramai dinasihatkan untuk terus menyemak portal rasmi STR serta akaun bank masing-masing bagi memastikan status pembayaran. Berdasarkan tempoh yang ditetapkan, pembayaran STR fasa 4 sepatutnya disalurkan pada bulan November. Namun begitu, menurut maklumat awal yang diperoleh, pembayaran fasa ini dijangka diawalkan sedikit berbanding jangkaan tersebut. Ia dijangka disalurkan tidak lama selepas pembentangan belanjawan pada bulan Oktober dengan anggaran tempoh bermula minggu terakhir bulan Oktober sehingga minggu pertama bulan November. Perlu ditegaskan bahawa jangkaan ini masih belum disahkan secara rasmi dan tertakluk kepada pengumuman rasmi daripada pihak berkuasa. Penerima yang layak menerima pembayaran pada fasa 3 dijangka turut menerima pembayaran pada fasa 4. Walau bagaimanapun, isi rumah tanpa anak dengan pendapatan dalam julat RM2,501 hingga RM5,000 telah menerima bayaran penuh mereka dan tidak akan menerima sebarang pembayaran tambahan pada fasa ini. Bagi permohonan baharu serta rayuan yang dibuat dalam tempoh yang ditetapkan pihak berkuasa, pemohon yang lulus dan layak akan turut menerima pembayaran pada fasa 4. Golongan bujang disahkan tidak layak menerima STR sepanjang tahun 2026. Sebarang kelayakan bagi golongan ini hanya dijangka dipertimbangkan semula pada tahun 2027 tertakluk kepada pengumuman rasmi akan datang. Itu sahaja perkongsian mengenai jangkaan pembayaran STR fasa 4. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa tekan subscribe serta loceng notifikasi untuk kemaskini terbaru. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.